Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni kita nak unboxing gula-gula. Biasa ni gula-gula fruit chews. Fruit chews dari Jomei. So fruit chews kiwi lah. Fruit kiwi ni dia apa tu, ada tanda halal dan dia cakap edible beef gelatin halal. Ada halal kat situ. So saya beli perisa apple je semua. Saya beli perisa apple. So jom kita buka. So dalam ni ada 24 pieces. So jom kita try satu. Ni macam keras mula-mula tau. Okay, so jom kita buka. Bismillah. Okay. So macam ni, dia keras tau. Keras tapi dia chewy. Dia kalau masuk dalam mulut tu, dia jadi chewy. Tapi bila korang letak macam tu, dia pecah. Nanti kita try. Dia rasa macam ada apple. Apple dia rasa sangat. Saya pernah makan ni waktu darjah 5. Ada banyak ya. So kalau korang nak benda ni dia pecah-pecah, makan sikit-sikit buat macam ni. Okay, tu. Okay, buat lagi. Okay dah. So korang pun dah dapat yang pecah-pecah tu, dia jadi macam ni. Tapi kalau korang nak dia lagi pecah, korang kena masukkan nak pecah sekejap dia, jam 10 minit macam tu. Buat macam tadi, nanti dia pecah. Saya beli ni dekat kedai RM2. Rasa sangat mempunyai apple hijau. Rasa masam-masam sikit. So jangan lupa beli.